Jangan kalau kita main air. Saya tak tu. Kita main air tu. Ya. Ramai. Dia. Ya, tanya dong. Saya makan ke? Alah, makan. Okay, saya ikhlas kepada Skytrace sebab bagi kita peluang lagi untuk share apa kita punya teknologi, apa kita punya cara troubleshooting kepada staff-staff Skytrace lah. Kita tahu Skytrace pun so far banyak juga support kita punya produk. Saya kita pilih Skytrace untuk salah satu tempat untuk jalan kita harapkan. Tujuannya adalah transfer knowledge lah. Itu the main important. Okay. Nak tanya siapa yang pertama kali join? Okay. Ada. Yang pertama kali ni memang sebagai petiga ke sebagai staff? Okey, petiga lah. Share untuk cerita pasal kita sedang bertandingan daripada mula lagi. Itu antara benda yang kita boleh share. Okey. Ini betul. Kalau jimat, apa yang jimat yang ceritakan semua? Selepas 1 jam. So ni betul. Oh, mereka tu jimat. Pakai ni betul tu jimat. Betul ke mana? Banyak 48 bintang banding dengan Bintang betul. Sebab inverter kita sendiri pun ada yang 3 bintang, ada yang 4 bintang, ada yang 5 bintang. 5 bintang tu antara benda yang betul lah. Okey, sebab efisiensinya penggunaan tenaga. Okey. Untuk penjimatan customer pakai aircon mesti fair, orang kata mesti sama saiz dengan bilik. First, bila bilik saiz 2 kuda, customer nak kurang daripada tu, tulis dalam bil protection untuk installer. Sebab customer boleh bawa case tu, itu guna. Dia akan cakap, saya tak tahu apa. Saya hanya beritahu installer saya nak pasang aircon bilik sejuk. Okay. Dia akan lower down. Bila lower down, itulah yang akan mulanya jimat elektrik. Itulah benda dia. Dan customer akan pelik. Kepada customer yang mula-mula sebelum ni pakai non-inverter, tiba-tiba pakai inverter, dia akan kata, kenapa aircon ni outdoor bising gila ni? Sebab saya beritahu tadi dia boleh super high. Jalan sangat kuat untuk bagi cooling yang tinggi supaya bilik cepat sejuk. Dan bila dah sejuk, kompresor sangat tahan. Ada sampai satu masa sampai tak dengar kompresor jalan, hanya dengan kipas saja.